Ada yang komen, kenapa tak shoot kat office? Kenapa suka buat konten kat luar-luar yang entah kat mana-mana lah? Awak kena faham. Ini nama dia tukar scene. Kalau awak tengok akaun TikTok saya dah buat whiteboard punya style. Tengok video kat atas, kamera kat atas, whiteboard. Itu satu scene. Lepas tu saya buat style whiteboard menulis pula. Saya berdiri. Itu satu scene. Tengok ni, videographer tolong masukkan. Nampak? Ni scene kedua. Ini scene ketiga saya. Kadang-kadang video tak FYP bukan sebab awak tak berjaya nak deliver video tu menarik. Kadang-kadang scene kat belakang tak menarik. So saya suka tukar scene dan saya perasan bila saya tukar scene ni, dia macam ni tau. Gaya penyampaian dengan isi kandungan, mana satu yang cepat basi? Ni saya tanya awak. Gaya penyampaian kah? Isi kandungan kah? Antara dua-dua ni, kalau katalah kita buat 100 video, mana satu yang akan start basi dulu? Adakah gaya penyampaian ataupun isi kandungan? Jawapan dia guys, konten isi kandungan jarang basi, evergreen. Boleh kata, kalau 10,000 kali diceritakan oleh 10,000 orang berbeza pun boleh jadi FYP. Tapi yang orang dah bosan dan orang dah muak dan orang dah expired ni sebenarnya bukannya konten, tapi cara presentation, gaya penyampaian. That's why kadang-kadang bila awak tengok video awak tak FYP, video awak macam sendu sikit, cuba tukar style sikit, tukar scene sikit, tukar gaya penyampaian. Sebab tu bagus pada yang bertanya, kenapa shoot konten kat luar? Sebab kita tengah tukar gaya penyampaian. Adalah variety sikit. Sambil-sambil saya minum teh tarik ni, relax sikit lah, chill. Buat video ni santai. Tapi sampai je guys. Kalau nak belajar cara nak buat bisnes, boleh tekan link bio. Saya ada sediakan video tutorial. Zas.